Assalamualaikum. Pasal penyelamatan beras tu, yang ada jalan senjata api tu, dia daripada sini lagi, daripada dekat Thailand ni. Daripada dekat Thailand. Yang kita dapat tahu daripada dekat Thailand. Tapi barang tu bukan barang daripada Thailand. Jalan senjata api yang dalam gam tu, bukan daripada Thailand. Mungkin ada daripada Kemboja. Unit komando Kemboja, Presiden Kemboja dalam camp unit yang dia khabar. Dia orang ni daripada ketenteraan Kemboja ni nak bantu GAM ni. Padahal dia orang tu skamer je, pusat skamer. Asia Pasifik ni. Kan? Jadinya kita dapat ambil benda tu separuh dekat Bandung tu. Yang satu tu kita dapat pintas kapal seluduk beras yang ada senjata api dekat perairan Melaka tu kan. Kalau tidak lama saya. Lama Mak Isai. Itu kata mu tolong tunggu. Tolong tengok anak aku ni yang duduk mu intern dekat ATM ni kan. Tengok anak aku tu yang seorang ada bini aku tu, tengok je lah. Sebab Kak Ia tu ada situ. Kan? Tu lah. Aku kena pergi sana. Lagi satu aku peksa masa tu, aku nak kena ada peksa final je. Kita ni jenis tak ada modal. Modal tak kasar nak duduk dekat sana, kena pergi balik gitulah. Aku cakap kat mak aku pergi kursus dekat Port Dickson. Bila dekat Port Dickson, sampai kat Port Dickson tu, aku kata aku pergi kursus dekat, aku kena bertugas lah dekat Bali sana. Dekat Bandung, Balai Polis Bandung tu. Aku kena bertugas lah dekat Riau tu, kan. Kita kena cakap macam tu, kalau tidak faham lah. Bila naik sewa ni macam-macam jadi dia. Kan. Itulah. Sedikit sebanyak lah. Yang lori tu memang aku bawa lah. Lori tayar 8, 6, 12, 4, 16 tayar tu. Yang 4 butir kona depan tu. Bukan body patah tu. Straight ni. Boleh mati. InsyaAllah mudah-mudahan. Itu pasal aku duduk beria buat lori kat situ. Bagi buah sawit tu. Lagi satu kita ni kena ada escort. Dia orang punya unit Kopassus tu, dari smoke tu, bantu kita gitu. Dalam tu.